Welcome back to Auto Verdict. Seperti biasa, ini adalah tempat di mana kita kupas setiap model terbaru secara jujur, ringkas, dan terus terang. Hari ini, kita akan melihat satu model yang ramai rakyat Malaysia tunggu-tunggu, Proton Izora 2026, generasi baharu MPV yang akhirnya muncul selepas bertahun-tahun tidak mendapat kemaskini besar. Soalan paling penting, adakah ia berbaloi untuk keluarga Malaysia pada tahun 2026? Pertama sekali, reka bentuk Izora 2026 jauh lebih moden berbanding generasi lama. Proton nampaknya memberi fokus pada rupa yang lebih premium, dengan lampu depan LED penuh, grill bersaiz besar dengan elemen Infinite Wave, dan garisan badan yang lebih kemas. Bahagian belakang pula menerima lampu LED berbentuk C yang bersambung, memberikan MPV ini wajah yang lebih bergaya dan tidak ketinggalan zaman. Nampak jelas Proton mahu Izora 2026 bukan sekadar MPV bajet, tetapi MPV yang nampak meyakinkan di atas jalan. Masuk ke dalam, perubahan lebih ketara. Kabin kini tampil lebih luas, lebih senyap, dan lebih moden dengan paparan digital penuh, skrin infotainment 12.3 inci yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay, serta kawalan klima digital yang lebih responsif. Tempat duduk baris kedua lebih selesa dengan ruang kaki lebih luas, manakala baris ketiga dikemas kini untuk memberi sokongan lebih baik kepada penumpang. Proton juga memperbaiki material dalaman dengan penggunaan soft touch di beberapa bahagian penting, sesuatu yang keluarga pasti hargai. Dari segi kuasa, Izora 2026 dikatakan menggunakan enjin 1.5L bersama motor mild hybrid 48V yang menghasilkan kuasa lebih tinggi dan penggunaan minyak lebih jimat. Pemanduan terasa lebih lancar, kurang gegaran, dan lebih responsif berbanding model terdahulu. CVT generasi baharu juga memberi pecutan lebih stabil, jadi membawa keluarga ke mana-mana akan rasa lebih yakin. Untuk keselamatan, Proton melengkapkan Izora 2026 dengan ADAS penuh, EEB, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, dan Red Cross Traffic Alert. Ini merupakan lonjakan besar berbanding Izora lama, menjadikannya salah satu MPV 7-seater paling lengkap dalam segmen harga. Akhir sekali, soalan yang paling ramai tanya, adakah Izora 2026 berbaloi? Jika Proton mengekalkan harga mampu milik seperti tradisi Izora, ditambah pula dengan teknologi moden, ruang luas, dan keselamatan yang jauh lebih baik, jawapannya hampir pasti ya. Izora 2026 bukan sekadar naik taraf, ia transformasi penuh untuk keluarga Malaysia. Itu saja untuk review kali ini dari Auto Verdict. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak review kereta terbaru. Terima kasih kerana menonton. Welcome back to Auto Verdict. Seperti biasa, ini adalah tempat di mana kita kupas setiap model terbaru secara jujur, ringkas, dan terus terang. Hari ini, kita akan melihat satu model yang ramai rakyat Malaysia tunggu-tunggu, Proton Izora 2026, generasi baharu MPV yang akhirnya muncul selepas bertahun-tahun tidak mendapat kemaskini besar. Soalan paling penting, adakah ia berbaloi untuk keluarga Malaysia pada tahun 2026? Pertama sekali, reka bentuk Izora 2026 jauh lebih moden berbanding generasi lama. Proton nampaknya memberi fokus pada rupa yang lebih premium, dengan lampu depan LED penuh, grill bersaiz besar dengan elemen Infinite Wave, dan garisan badan yang lebih kemas. Bahagian belakang pula menerima lampu LED berbentuk C yang bersambung, memberikan MPV ini wajah yang lebih bergaya